Anda tahu tak, ramai yang dah beli emas bertahun-tahun, tapi bila nak jual balik, baru sedar rupanya salah pilih jenis emas. Kalau nak elak rugi tanpa sedar, ikut 5 kriteria emas terbaik yang selalu ditekankan oleh mentor emas kami, iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Yang pertama, harga rendah. Bandingkan harga per gram antara jenama. Lagi rendah harga, lagi banyak gram emas yang anda dapat dengan bajet yang sama. Yang kedua, spread yang nipis. Spread ini beza antara harga beli dan harga jual balik. Kalau spread bawah 10%, lagi cepat balik modal bila harga emas naik. Yang ketiga, stok tiada terhad. Waktu harga jatuh, inilah masa terbaik nak beli emas. Jadi pilih syarikat yang sentiasa ada stok bila-bila masa. Keempat, cawangan jual beli yang banyak. Senang nak beli, senang nak jual. Cawangan banyak tandanya syarikat kukuh dan mudah diakses. Yang kelima, syarat jual balik yang tak cerewet. Elakkan syarat pelik macam kena ada resit asal atau sil tak boleh buka. Cari syarikat yang jamin beli balik tanpa syarat yang susah. Setakat ini, emas keluaran Public Gold memenuhi kelima-lima kriteria tersebut. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas Public Gold, anda boleh klik link profile, daftar akun percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya.